Sin, awak memang cantik sangat hari ni. Encikgu, hari ni pun awak kacak luar biasa. Encikgu, saya belum baca Sumpah Suami Isteri. Bukan main tak sabar. Encikgu Ting Feng, Cik Ling Siyin, kamu berdua sudi tak kira semasa senang atau susah, semasa sihat atau sakit, semasa kaya atau miskin, kamu akan saling genggam tangan dan lalui hidup bersama? Saya sudi. Saya pun sudi. Nampak gaya cikgu tak sabar dah ni. Kena ada pertukaran cincin dulu. Baiklah cikgu, sekarang ni barulah encik boleh cium pengantin. Tahniah hos, awak telah capai misi utama selepas kelahiran kedua. Nasib lama sudah berubah, pengakhiran pun sudah berubah. Awak dan Gu Ting Feng sekarang dah bebas dari nasib sebelum ni. Sekarang, mulakan hidup baru. Sistem, dari dulu saya nak tanya, kenapa saya dengan Ting Feng yang dapat peluang kedua ni?